Hai guys, hari ni aku nak ajar 3 cara mudah untuk menjaga motor skuter korang. Kalau nak tahu macam mana, jom aku ajar. First, korang kena tukar minyak hitam pada waktu 1000 km mileage. Kalau korang tak tukar, tidur motor korang nanti. Okey, yang kedua, jangan lupa skuter pun dia ada gear oil. Ada orang dia tukar gear oil pada setiap kali servis motor. Ada juga orang dia akan tukar gear oil ni pada 2 kali servis motor. Tapi seeloknya saya suggestkan untuk korang semua, setiap kali servis motor korang haruslah tukar sekali dengan gear oil. Okey, last sekali, motor korang perlu servis CVT. Ini nak tahu apa ada dalam ni? Jom aku ajar 3 perkara yang orang akan tukar apabila servis CVT. Yang pertama, dia orang akan tukar belting. Yang kedua, dia orang akan tukar roller. Ini perkara biasa lah. Yang ketiga, dia orang akan tukar juga ni, face light. Face light ni kalau korang biarkan dia longgak, dia akan menyebabkan bunyi pada motor sikap korang. 3 perkara ni yang korang kena wajib untuk jaga supaya motor korang dalam keadaan yang mantap. Orang faham kata tak payah pun. Ok guys, kalau korang nak servis motor, nak repair motor, nak pasang aksesori motosikal korang, korang boleh contact kita punya service advisor, Raklu Peproja. Ciao.